Nama aku Syukri. Tempat aku bekerja ada 2 shift, pagi dan malam. Raya tahun lepas, aku kena kerja sehari sebelum raya di mana aku perlu bekerja shift malam dan balik pukul 10 malam. Aku minta isteri dan anak aku untuk balik kampung dulu, tak payah tunggu aku. Kampung dia dekat Sekichan, kampung belah bini aku, rumah mak ayah dia. Jadi untuk aku yang naik motor dari tempat kerja aku di Subang, ambil masa dalam sejam lebih-lebih dah boleh sampai. Habis saja waktu kerja, aku pun bertolak balik kampung dan malam tu aku plan nak guna jalan laluan tikus. Jalan yang jarang orang guna untuk cepat sampai. Setibanya di laluan tersebut, memang gelap. Dahlah gelap, sunyi sepi. Banyak kali jugalah aku fikir nak lalu atau tidak jalan laluan tikus ni. Jadi, akhirnya aku buat keputusan, aku tukar haluan dan lalu highway macam biasa. Malangnya, sampai di depan pintu gerbang masuk kampung bini aku di Sekichan, ada sesuatu dah pun menunggu aku di tengah jalan dan muka dia menghadap ke arah aku. Aku pun berhenti di tengah jalan, mulut terkumat kamit aku baca macam-macam. Macam mana aku nak balik rumah kalau ada roadblock macam ni? Macam mana aku nak halau benda ni? Macam-macam bermain di fikiran aku masa tu. Dah macam-macam aku baca. Benda tu seinci pun tak berganjak. Pakaian putih, rambut panjang, muka tak kelihatan sebab jauh. Aku jalan juga ke depan dan buat-buat macam tak nampak. Dia gelak. Dia cakap, "Nak ikut?" sambil mengilai pandang ke arah aku. Aku terus jalan balik, parking dekat depan rumah bawah pokok ceri. Aku sebut Allahu Akbar berkali-kali. Dia gelak sambil dia melayang. Sup! Hilang sekelip mata. Aku terus laju menuju ke depan pintu dan masuk. Sejak kejadian tu, aku malah dah nak balik Sekichan seorang diri naik motor malam-malam. Kalau ada apa-apa, aku akan cari jalan untuk naik kereta juga. Macam mana pun, nak kereta juga.